Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Puteri, wartawan cilik anda melaporkan sambutan Hari Raya Aidilfitri tingkat sekolah pada hari ini 10 April 2025. Makan kuih raya bersama rakan, makan kita bertalu-talu. Selamat Hari Raya saya ucapkan, semoga sihat ceria selalu. Jom kita tengok kemeriahan Hari Raya di sekolah. Sedap kan? Masuk membawang, hiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Anak menengok perasaan kan? Adik sibuk nak berdandan, sibuk nak? Siapa nak? Ging gang ging, guli-guli baca. Hai semua, sekarang kita bersama dengan Hanin daripada kelas 5 Cemerlang. Hanin, apakah perasaan anda Hari Raya pada hari ini? Perasaan saya sungguh gembira melihat rakan-rakan memakai baju raya yang sungguh cantik. Yang kedua, saya dapat duit raya. Ada ketupat, ada rendang, nasi limpit dan kuah kacang. Kuih-muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom-pom-pom-pom. Assalamualaikum cikgu, bolehkah kongsi sedikit maklumat tentang sambutan Hari Raya pada hari ini? Okey, terima kasih. Bagi saya sambutan raya pada kali ini sangat meriah, disambut dengan penuh seperti yang awak lihat sekarang dekat belakang ni. Suasananya, sambutannya, semuanya sporting, memberi kerjasama yang baik. Cuaca juga alhamdulillah tak hujan, cuaca dia elok-elok saja. Dan daripada awal sehinggalah hampir habis majlis pun suasananya tetap meriah, berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Okey, terima kasih cikgu. Selamat Hari Raya. Itulah sedikit sebanyak laporan daripada saya, Puteri, wartawan cilik anda. Selamat Hari Raya kepada semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.